25 Februari 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar Lembayung Al-Quran yang dimiliki Allah sekalian, kita masuki ayat 39 hingga 44 pada kali ini. Bagi kalian memiliki tafsir ringkasnya, tolong buka pada muka surat 132 ke seterusnya dalam jilid yang kelima. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali para hamba-Mu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Allah berfirman, ini adalah jalan lurus, kewajipanku adalah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, iaitulah orang-orang yang sesat. Dan sungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, iaitu pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi Allah berfirman memberitakan tentang iblis, bangkangan, keingkaran, keengganannya. Dia berkata kepada Allah, bima aghwaytani, kerana engkau telah menjadikan aku sesat. Jadi ba' ni merujuk kepada waul kasam, berarti sumpah. Macam kita menyebut billah contohnya, tallah, wallah. Ni ba' ni babul kasam. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa iblis telah bersumpah dengan penyesatan Allah kepadanya, iaitu aku bersumpah denganmu wahai Tuhan yang telah menjadikan aku sesat, aku akan memperhiaskan untuk mereka dan menyesatkan mereka keseluruhannya. Ada juga kemungkinan bahawa maksudnya dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Jadi dia bukan merujuk pada ba'ul kasam dalam pendapat yang kedua. Jadi pasti aku akan menjadikan mereka ni memandang baik perbuatan maksiat. Maksudnya bagi anak cucu Nabi Adam di bumi, nanti bila semuanya telah dibuang mengikut ketentuan Allah, diusir ke dunia, dihalau, maka aku akan berpeluang untuk menyesatkan mereka, iaitu menjadikan mereka ni senang berbuat maksiat ataupun derhaka, menjadikan mereka menyukainya, membantu mereka, mendorong mereka ke arahnya. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka kesemuanya. Jadi sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, mentakdirkan demikian, kecuali hamba-hamba-Mu yang dibersihkan dari sebarang perbuatan syirik. Jadi kita dapat lihat dalam tafsir yang lalu yang telah kita bincangkan, bahawasanya iblis ni berkata, Rabbi fa idza akhrajtani minas samawati wa la'antani fa akhirni ila yaumi tab'athu khalqaka min quburihim fatahsyuruhum li mawqifil qiyamah. Ini adalah permintaan iblis kepada Allah SWT. Oleh kerana kau telah menghalau aku, menghina aku, melaknat aku wahai Tuhan. Memanglah laknat ini seperti yang telah kita pelajari, mal'un berarti asyatam, bermakna yang dimasukkan di sini itu celaan, kejian. Ini adalah satu bentuk penghinaan yang Allah kenakan kepadanya kerana keengganannya. Fa innaka mimman ukhira halakuhu ila yaumil waqtil ma'lum li halaki jami'i khalqi. Maksud ayat ini, engkau adalah di kalangan yang ditakhirkan, dikemudiankan kematiannya sampailah kematian semua hamba-hambaku manusia itu sebelummu. Jadi wadzalika hina la yabqa al-ardi min bani adam dayyarun. Ni kata Imam Jalil Tabari yang tafsirnya, berarti selepas manusia yang terakhir sekali mati, bila ditetapkan untuk berlakunya kiamat itu, maka pada waktu itulah iblis akan dimatikan, dipanjangkan umurnya sampai ke waktu tersebut. Jadi oleh kerana wahai Tuhan, kau telah menyebabkan hukuman ni kena kepada aku, maka aku minta kepadamu untuk aku menyesatkan manusia. Bima aghwaytani, perkataan aghwaytani dalam perkataan, kalau kita lihat riwayah ighwa, ini maknanya idlal. Telah seterang kepada tuan-tuan, bima aghwaytani ini maksudnya ba'ul kasam. Maka kalau kita nyatakan dalam pendapat pertama tadi mengatakan ba'ul kasam, maka dia kena ada jawabul kasam. Jawabnya adalah la uzayyinanna, aku bersumpah dengan sebab kesatan yang kau takdirkan untuk aku begini gayanya kesudahan aku, maka aku akan
menyesatkan mereka. Aku bersumpah dengan penyesatan itu dan aku akan menjadikan kemaksiatan itu nampak baik di mata manusia. Ini perkataan muzayyinanna, dalam perkataan zina yang telah kita pelajari sebelum ni, bahawa kejadian bintang-bintang antara lain adalah untuk zinatan lisama, maknanya menghias. Walaupun perkara itu buruk, tapi bila dihias oleh syaitan nampak cantik, sebagaimana yang berlaku dalam larangan Nabi SAW kepada mereka melakukan khalwat sebagai contohnya. Ma khala rajulun bimra'atin ila syaitanu thalithuhuma, tidak akan berhimpun lelaki dan perempuan yang bukan mahram itu di satu tempat yang terasing, melainkan syaitan akan menjadi yang ketiga untuk menghiaskan, menipu dan menjadikan keadaan itu begitu cantik dan menjadi galak dia untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Kecuali hamba-hambaku yang dinyatakan oleh Allah sini mukhlasin, maknanya hamba dipilih oleh Allah untuk melakukan ketaatan dan disucikan mereka ni dari sebarang bentuk kekotoran yang mengeruhkan. Ni pelajaran kita lihat dalam bahasa Arab, ikhlas. Puasa ni mengajar kita ikhlas sebagai contohnya. Nanti tiba ibadah kurban, kita melakukannya ikhlaskan Allah. Dan apa yang maksudkan sebagai ikhlas ni, pada awal penciptaan manusia lagi telah diingatkan pesan ini, iaitu ketika Qabil dan Habil dalam pertengkaran berlaku yang bawa kepada pembunuhan itu, lalu Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, itu minal mukhlisin, Allah menerima daripada orang yang ikhlas saja. Jadi ikhlas ni merupakan satu isu, satu perkara yang dibentangkan, dibawakan oleh Quran seawal penciptaan manusia. Jadi mereka ni terpelihara kerana usaha mereka yang istiqamah dalam mujahadah untuk memperbaiki diri mereka. Lalu Allah telah memberi keutamaan, memberi kepada mereka ni kekuatan. Dan saya telah jelaskan ada juga versi bacaan qiraat yang lam itu dikasrahkan menjadi mukhlisin. Mukhlisin maknanya orang yang usahanya itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, jauh daripada riak, jauh daripada sum'ah. Kalau mukhlasin, maka dia dipilih oleh Allah SWT. Qiraat yang sampai kepada kita di sini mukhlasin, maknanya Allah pilih mereka. Kerana sebarang bentuk keridaan ke, sebarang bentuk kasih sayang ke, sebenarnya dia datang daripada Allah sebelum tumbuh dalam diri manusia untuk melakukannya. Sebab itu kita dapat lihat, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan menggantikan kamu yang degil ni, engkar ni, melakukan maksiat ni, dengan satu umat yang mana Allah ridha pada mereka. Mereka ridha pada Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam ayat lain, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta pada mereka, maka mereka membalas kecintaan Allah itu dengan mencintai Allah pula. Maknanya setiap kali berkenaan dengan kebaikan ini, Allah memulakan dengan zatnya yang mulia, yang agung itu. Jadi perkataan mukhlasin dalam ayat ini mengikut qiraat yang kita baca di negara kita, maka mukhlasin berarti pilihan Allah kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang sedemikian, yang diikhlaskan. Mukhlasin maknanya wazannya muf'al, jadi maf'ul bihi. Kalau mukhlisin, dia wazan fa'il, isim fa'il, maka dia merujuk kepada ikhtiar orang itu sendiri. Kedua-duanya membawa maksud yang sama. Perbezaan qiraat ini telah disebutkan kepada tuan-tuan dalam kitab Al-Burhan oleh Imam Az-Zarkashi, mengatakan bahawa banyaknya wajah qiraat ini kerana bahasa Al-Quran ini menampung makna yang sangat besar. Maka anda baca dari wajah ini ke, anda baca qiraat seperti itu ke, dia tetap membawa makna yang berbagai dan semuanya menjurus kepada kefahaman bahawa kalam ini merupakan daripada Allah dan dia mengandungi begitu banyak makna. Pernah ditanya kepada Imam ahli tafsir di bumi Andalus ini, Imam Ibn Arafah, dikatakan kepadanya, wahai Ibn Arafah ni, adakah orang yang mukhlasin ataupun mukhlisin ni, syaitan la yudhilluhum wa la yasma'una minhu, orang yang ikhlas ni, orang ataupun orang yang diberi keikhlasan dan kekuatan untuk ikhlas ini, dibaca dengan dua qiraat ni tadi, apakah mereka ni terpelihara terus daripada gangguan syaitan, godaannya? Maknanya syaitan tak boleh nak mendekati, seolah ada macam dinding antaranya dengan iblis itu. Jawapannya tidak. Dia tetap manusia, dia tetap terdedah kepada melakukan maksiat. Dia berlaku pada seorang sahabat Nabi, tuan-tuan tahu, seorang bernama Awaz bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ini merupakan sahabat yang unggul, yang besar jasanya pada Islam, dan kewafatannya pun di bumi Palestin sebagai contoh, menceritakan bagaimana pengorbanan pada hari tuanya, ketakutannya untuk duduk bersama dengan seorang amrat. Amrat ni apa tuan-tuan? Amrat ni adalah seorang budak lelaki yang keadaannya macam perempuan. Budak-budak lelaki yang muda ni, janggutnya belum tumbuh, misalnya belum tumbuh lagi, maka keadaannya mungkin seperti seorang perempuan. Para sahabat Nabi ni, generasi yang terpilih untuk menemani Nabi ni, Allah lahirkan mereka untuk khidmat untuk Islam, begitu besar jasanya. Alangkah mereka yang punya iman yang besar, sebesar gunung teguhnya itu pun takut kalau berada dalam situasi terdedah kepada melakukan maksiat. Mereka akan menjauhinya sedaya upaya. Walaupun pada usia seperti ini, kata beliau, bahawa kemaluan aku sudah lama mati sebagai orang tua, tapi aku takut berada dengan orang semikian. Bayangkan tuan, kerana takut ketika datangnya iblis itu mengganggu, menggugat, menggoda hingga hidup pada semula dan aku terjebak melakukan maksiat. Iyazanillah. Jadi maknanya kata Ibn Arafah di sini, bahawa orang mukhlasin ataupun mukhlisin ini, dua kiraat ini, mereka juga datang iblis untuk mengganggu mereka tuan-tuan. Tetapi fal-iwa yastalzim al-fi'l wa tazyin la yastalzimuhu. Maknanya syaitan ni kerjanya yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan sebelum ni, bahawa kerja mereka ni adalah uzayyinanna lahum, aku akan menghiaskan untuk mereka. Kemudian la ughwiyannahum
la'annahum, ada dua peringkat, dua fasa. Fasa pertama tazyin, fasa kedua adalah igwa, idlal. Bagi orang yang mukhlas ataupun mukhlis ini, syaitan datang menghiaskan untuknya, tetapi tidak sampai ke peringkat fasa yang kedua, iaitu igwa ni tadi, iaitu dia hanya mampu melakukan tazyin, menghias, tapi hamba Allah ni, ibadi ni yang Allah puji, yang kita telah pelajari antara makna idhafah ini adalah untuk lisyaraf ataupun litashrif, memuliakan. Mereka tidak sampai ke peringkat igwa. Tazyin tu berlaku, tetapi dengan kekuatan yang ada pada mereka mampu untuk menghindarinya. Maka inilah dia sifat orang yang terpelihara di sisi Allah SWT. Dia bukannya maksum, tetapi dia mampu kontrol dirinya agar tidak terjebak dalam perkara-perkara yang haram ini. Dapat kita lihat keindahan uslub dan juga makna yang terkandung dalam ayat, sebab kita memahami wajah qiraat pula. Nampaklah kita bagaimana kehebatan yang dibawa oleh ayat ini, menceritakan tentang daripada awalnya perkataan hijir ni yang telah kita pelajari, maknanya terpelihara. Datang perkataan hujurat yang telah kita pelajari, surat hujurat yang dulu, bahawa dia dalam satu kongkongan, dalam satu batasan, dalam satu kemampuan untuk kontrol diri. Walaupun di awal konotasi ayat ni menceritakan tentang bangsa yang dilaknat oleh Allah, iaitu golongan yang pernah diturunkan hukuman mereka, Ashabul Hijr ni, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Tapi ada juga di kalangan mereka yang kataan surah ini menceritakan perihal mereka sebagai orang yang dalam kebaikan, yang dapat perlindungan daripada Allah SWT. Jadi bila menyatakan hadza siratun alayya mustaqim, ini adalah jalan yang menjadi kewajipanku untuk melihara, menjaganya, jalan lurus tanpa sedikit pun penyimpangan padanya, dan tidak pula berpindah darinya menuju kepada yang lain. Ni perkataan yang digunakan oleh Quran ni, kalau kita lihat, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jadi kita dapat lihat bila Allah menyatakan sebelum itu hadza siratun alayya mustaqim, bagi orang beriman mereka akan mendapat penjagaan daripada Allah SWT. Jadi perkataan hadza yang dirujuk di sini ditujukan kepada apa yang terkandung dalam pengecualian itu, iaitu terselamatnya hamba-hamba yang ikhlas dari segala bentuk inisiatif dan juga usaha, kerja-kerja, amal-amal syaitani ini yang cuba untuk menggugat nilai atau kualiti ikhlas dalam dirinya. Sekali lagi sebut pada tuan-tuan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sungguhnya hamba-hambaku yang mukmin. Ini satu bentuk confirmation tau, satu bentuk apa kita nak panggil, satu bentuk taukid yang untuk membenarkan pengecualian syaitan ni tadi. Syaitan sendiri yang mengatakan bahawa dalam ayat ini, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan sendiri yang mengecualikan. Maksudnya kemudian Allah mengiyakan, menjelaskan keselamatan hamba-hamba itu dari pengaruh syaitan ini, kerana Allah menyatakan qala hadza siratun alayya mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Perhatikan ayat ini, mana Allah menyambut kata-kata iblis itu dan mengatakan keselamatan hamba-hamba mukmin ini memang benar seperti yang kamu katakan. Sultan ni maksudnya kekuasaan tau. Sultan tu ialah digunakan secara majaz menunjuk kepada pemimpin lah, sultan. Tapi yang sebenarnya di bahasa Arab maknanya salata yusali itu tasrid sultan, dia berarti satu kekuasaan. Jadi kamu laisa laka alaihim sultan, kamu tidak ada kemampuan untuk menggugatnya. Kamu boleh mentazimkan untuknya, kamu boleh memperdayakannya, tapi dia tidak akan terpedaya kerana kekuatan yang ada pada dirinya itu dalam nilai ibadah, kualiti persembahan, kelakuan ketaatannya kepadaku yang tidak akan menggugatnya sedikit pun. Muslim-muslim hati dan dikasihkan, inilah nilai manusia sisi Allah SWT. Ada perkara-perkara yang kita lihat dalam hidup ini, kita nampak seolah-olah macam apakah ini satu keharusan atau perkara larangan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah lalu tentang kisah seorang perempuan yang dianugerahkan kecantikan, bukan? Yang namanya Atikah itu, Atikah binti Zaid. Saya bawa tuan-tuan kisah ni, bahawa dalam perkara-perkara bersifat larangan ada keharusan. Jangan kita terkeliru dalam perkara-perkara semikian. Antara kehebatan Islam ini, setiap larangan itu, di sebalik larangan ada perkara yang boleh dilakukan. Islam melarang perzinaan, tapi menangkan perkahwinan untuk menyalurkan keperluan biologi manusia itu. Islam melarang melakukan riba, mencuri, tapi Islam menggalakkan perniagaan. Juga satu uslub untuk pencapaian harta yang manusia suka. Ini perkara yang saya nyatakan kepada tuan-tuan, bahawa sultan yang dikehendaki dalam batasan gambar ayat ini, Allah memberikan kepada si mukmin itu hiburan, memberikan kepadanya keluasan dalam melakukan perkara-perkara semikian dan tidak dipengaruhi syaitan. Ada kaitan dengan kisah Atikah ni untuk saya bawa dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.